Hai adik-adik, jom kita baca buku cerita. Tajuk buku cerita kita, Mika dengan Topi Kuning. Mika seorang budak talikan yang baik hati, tapi Mika sangat pemalu. Nak bercakap dengan orang pun dia takut. Kalau nak beli gula-gula di kedai, Mika selalu minta kawannya tolong. Kadang-kadang dia rasa kecil hati sebab kurang yakin. Suatu hari, Mika masuk ke sebuah kedai gula-gula yang penuh warna-warni. Ada balang manisan, coklat dan gula kapas berwarna pelangi. Tiba-tiba, Mika ternampak sesuatu yang pelik di celah balang gula-gula. Ada topi kuning yang sangat comel. Matanya membesar penuh rasa ingin tahu. Pemilik kedai berbisik, topi ini boleh buat kamu berani bercakap di hadapan sesiapa pun. Mika pun tersenyum lalu mencubanya. Ajaibnya, di sekolah, Mika jadi berani. Dia jawab soalan cikgu, baca kuat-kuat dan kawan-kawan kagum dengan keyakinannya. Tetapi satu hari topi kuning tu hilang. Mika jadi panik. Esok ada pertandingan bercerita di sekolah. Ibunya berkata lembut, keberanian sebenarnya datang dari hati Mika sendiri. Hari pertandingan pun tiba. Mika naik ke pentas tanpa topi. Mula-mula suaranya perlahan, kemudian semakin yakin. Semua orang tepuk tangan dengan meriah. Ketika itulah Mika sedar yang keberanian sebenarnya datang dari hati, bukan dari topi. Dah tamat. Thanks for watching.